Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Osman dari Universiti Kelantan, kos Teknologi Kreatif. So hari ini kami akan buat interview untuk menanyakan sedikit tentang latar belakang Cik untuk assignment kami. Untuk soalan pertama, apakah latar belakang pendidikan Cik? Dia Muhammad Syamil. Latar belakang saya ni tak tinggal pun. Saya belajar di AKMC Kedah. Bahagian periklanan rekod fotografi. Bahagian design. Diploma tu? CJ lah. Okay. Soalan kedua, apakah pengalaman kerja Cik sebelum memulakan usaha niaga? Pengalaman saya kerja dengan company lain dalam 10 tahun. 10 tahun. Lepas tu baru mencuri. Okay. Soalan yang ketiga, Cik ada tak sebarang seseorang sebagai teladan Cik masa memulakan perniagaan ini? Teladan itu tak ada, cuma saya fokus, saya nak berjaya program. Maksudnya ini adalah inisiatif sendiri lah, usaha sendiri. Usaha sendiri. Okay. Soalan yang kelima, bilakah Cik tahu Cik nak jadi seorang usahawan? Macam Cik macam jangka tak di usia begini Cik akan jadi Cik akan uruskan usaha yang ini? Atau sebenarnya Cik ni ada cita-cita lain sebenarnya? Cita-cita tu lah, cita-cita ni doktor je. Tapi itu rezeki lah. Tapi dari kecil memang saya minat berniaga. Saya minat berniaga, saya fikir saya nak ubah hidup family saya. Saya nak kaya. Maksudnya Cik daripada kecil ni memang daripada kanak-kanak memang dah niaga. Apa perniagaan yang niaga? Jual gula-gula lah. Gula-gula lah. Bola macam tu. Seni siapa. Okay. So last, ada tak Cik mempunyai ibu bapa yang berjiwa untuk usahawan ni? Ada, adik saya dengan mak saya. Ada, mereka pun buat perniaga lah. Ibu saya ada runcit. Ayah saya jadi masa tu pun mekanik. Jadi masa tu pun Cik pun ambil peluang jual gula-gula lah. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Anissa, boleh dipanggil Anissa. Nama saya Anissa Damia, boleh panggil Damia. Jadi saya akan teruskanlah interview ini. Okey, untuk soalan pertama, apakah motivasi utama Encik untuk memulakan perniagaan? Macam faktor-faktor yang membawa Encik untuk memulakan perniagaan printing. Contoh macam kenapa nak buat bisnes printing? Kenapa tak sungai? Tapi kenapa printing yang dipilih? Printing ni dia punya printing macam apa? Dari segi fotografer, tulis, media, dia banyak cara. Kalau ambil salah satu semua akademi batu. Fotografer pun duit, advertising, signboard, duit. Dia banyak cara. Satu poin design ni semua boleh bicara. Faham tak? Untuk soalan kedua, apakah matlamat Encik semasa Encik memulakan usaha ini? Macam nak memang berjaya ke, ataupun memang nak kaya ke, ataupun nak famous ke? Memang tidak nak berjaya lah. Berjaya kalau adik-adik. Okey, soalan seterusnya, apakah jenis kepercayaan yang Encik miliki tentang pekerjaan datang kongsi ke ataupun hutang dan sebagainya? Berjaya. Kepercayaan Encik. Macam Encik percaya dekat pekerja ataupun orang kongsi, kenapa Encik percaya dekat diorang? Sebab satu benda kita kena beri tanggungjawab ke dia. Kita kena percaya, kalau nak berjaya, kena percaya lah benda tu. Kalau satu poin tu. Adakah orientasi pertumbuhan Encik berubah mengikut masa? Macam plan Encik
before start kan dah planning kan? Dia ikut tak plan tu? Ke macam ada? Sebenarnya dia tahun kita ada plan, tapi kan kita kena Lancar lah. Lancar. Contoh kita sekarang ni, kita cover di Kelantan lah. Ada tahap tahun baru kita akan cover di Kelantan, Kuala Terengganu. Makin maju lah. Makin maju. Faham? Okay, soalan seterusnya. Apakah jenis sumber, bukan saja daripada kewangan, yang Encik ada semasa Encik usahakan syarikat ini? Macam selain Encik nak buka bisnes tu, selain daripada wang, contohnya macam support daripada family ke kawan-kawan ataupun pinjaman dia? First, family, support, kawan-kawan tak ada. Lepas tu, dari seginya, niat marah. Bantuan kewangan situ. Marah. Terusnya, sejauh manakah Encik bimbang dengan kawalan semasa memulakan usaha niaga? Macam apakah perkara yang membimbangkan Encik lah pasal bisnes ni? Bisnes tu, Ada tak mesti benda-benda yang Encik risau? Macam tak dapat customer ke, sale ke? kalau customer dia ada semua sale lah. Kadang-kadang dalam satu punya dia kita blok, dia ubah cara marketing kita balik. Contohnya ni TikTok kan, kita macam buat TikTok ikut isu semasa. Mesti kat social media lah. Social media. Okay, seterusnya, apakah risiko Encik semasa Encik mulakan usaha perniagaan ini? Risikonya ada tak? Risiko saya, Macam cabaran ke dugaan? cabaran saya kena first mula customer lah. Main kena tipu customer lah. Oleh kita yang customer. Dia dah send design, lepas tu dia tak nak. Dia design, kita Dah print apa semua dia tak pencil. nak. Bazir lah. Customer, mainkan customer lah. Kita bawa design satu hari paling cepat pun kita gocek. Bila kita nak approve, dia cancel. Seterusnya, apakah Encik menulis rancangan perniagaan tu? Kalau tulis tu macam mana? Macam plan dia macam mana? Plan bisnes tu, saya nak buka bisnes tu. Kan? Kita akan meeting master lah. Kita meeting, kita ada plan kita. Jadi kita buat setelah kita nanti pemasangan yang buat kan. Jadi ada masalah lagi tepat site, kita boleh plan tu. Banyak plan lah. Banyak plan lah. Dan setakat ni plan yang ada tu menjadi atau tak? Okey lah, urusan pun dipermudahkan. Jadilah paling plan B lah, paling jadi lah. Plan A tu tak jadi lah. Okay. Okay, soalan seterusnya, adakah Encik bersedia semasa Encik nak usahakan syarikat, masa mula first day tu, adakah hanya bersedia nak letakkan diri untuk mewujudkan syarikat ini? Seria. Sebab saya nak kekal dengan syarikat ni dalam masa Jangka masa yang panjang. yang panjang. Kedai kepenian tulisan ni yang ni paling berjaya. Sebelum ni kalau 3 tahun lepas buka, tutup, bangun balik 3 kali ni. Yang ketiga ni berjaya lah. Soalan yang terakhir, berapa lama kan Encik ambil masa untuk betul-betul buka bisnes ni sampai berjaya? Berapa tahun dah? 6 tahun maju. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Amin Badisha binti Zainal. Nama saya Kepada Natasha Binti Salah. Saya nama Encik Muhammad Syahri. So, saya ada satu soalan. Bagaimanakah matlamat Encik dan juga nilai yang berubah sejak memulakan usaha niaga ini? Contohnya, memulakan usaha niaga ini macam nak dapat untung saja ke macam nak menarik saja? Niaga dia buat saya tak ikut. Saya nak macam contoh niaga itu saya boleh. Kadang-kadang kalau macam contoh buat kowe pisau tu,
kawan tu, panel tu saya paling sering je. Saja untuk support dia orang. Buat Ah, penyanyi punya kecil lah. kecil. Soalan nombor 2, adakah organisasi risiko Encik berubah apabila usaha niaga perniagaan tu berkembang? Berkembang tu ada meningkat juga, tapi ada kesannya tu ada juga. Cuma saya jaga kualiti. Cuma saya kualiti betul. Kualiti jujur. Jujur. Soalan seterusnya, adakah nilai bekerja berubah bila bisnes Encik makin berkembang? Teruskan. Tak jelas. Adakah nilai kerja Encik akan berubah kalau bisnes Encik berkembang? Setiap satu masa kita berhubung tingkat dari segi kita kalau tak tunjukkan dengan cerita seperti ke tempat itu sama kerja lah. Ada negara berubah? Berubah, kita berubah. Setiap hari dia akan berubah lah. Ada tak andaian atau sangkaan masa belum pernah buat bisnes dulu yang akhirnya salah? Macam contohnya macam kita Encik nak menjual, ingatkan untuk tarik customer, tapi sebenarnya Encik bagi kualiti yang bagus ni Salah itu tak ada. Yang kerja saya ada kita pre-out dia ada customer kau ketimbang pula. Lain. Adakah benda yang penting Encik belajar sepanjang jalan bisnes ni? Sebab saya jujur berhenti lah. Kita sambung perbincangan ini. Soalan yang berapa tu? Ke-6. Okey, apakah kesilapan utama Cik buat sepanjang melakukan bisnes ni? Maksudnya semasa Encik membangunkan bisnes ni, apakah kesilapan utama Encik yang Encik rasa tak patut buat benda tu? Tapi disebabkan kesilapan itu, Encik sedar, okey, lepas ni saya perlu buat macam ni, macam ni. Kesilapan saya kepada perempuan saya ni, saya dulu ada. Jadi dulu ada tu, saya nak lebih jauh. Dulu ada silap. Jadi Encik berdoa tu sebab Encik nak tarik pelanggan. Tapi silap makin merosak. Makin merosak. Jadi saya jaga kualiti lah. Kualiti kita banyak kali customer. Harga baru lah. Harga baru, kualiti ni. Harga biasa harga kualiti. So soalan seterusnya, apakah saat yang terhebat ataupun puncak kejayaan Encik sepanjang melakukan bisnes ni, dan apakah saat terburuk Encik sepanjang melakukan bisnes ni yang Encik takkan lupakan? Boleh salah satu pun boleh. Salah satu boleh lah. Contoh saya nak cover satu Malaysia, tapi apa dengan tenaga saya tak cukup. Adalah dalam saya ni buat pemasan ni brown saya, tapi jadi ibarat kerja saja, tak ada potongnya tu. Jadi itu kesilapan saja. So yang puncak kejayaan ni sepanjang Encik buat perniagaan ni, jadi saya boleh yang Encik rasa Encik tersangka Encik boleh capai bila buat perniagaan ni? Dua benda lah. Kita tak ada, tapi dengan start lama. Soalan terakhir, adakah terdapat beberapa perkara yang fizikal dalam membangunkan usaha niaga ini apabila usaha niaga ini hampir gagal, atau Encik mendapati diri Encik berada di persimpangan kritikal dari segi berapa perkara penting keputusan atau isu yang perlu ditangani dengan cara tertentu atau usaha itu akan gagal? Contoh macam masa tu Encik rasa perniagaan ni macam diambang di lambung ombak. Encik macam perniagaan ni macam kena tutup dah, tapi aku nak teruskan perniagaan ni. Jadi apa yang Encik buat supaya
benda tu tidak berlaku dan Encik atasikan? Adakah pernah mengalami momen itu? Pernah? Kalau itu ada lah. Sebab saya tiap hari saya stok pagi lah. Saya ambil stok pagi terlalu banyak. Sudah ke customer tak minta pun. Yang tu saya nanti modal maksud duit tu maksud itu. Jadi sama ada itu. Jadi saya pun setiap hari saya bagi itu saya ambil itu saya jual ke tempat lain. Ambil balik. Rolling modal. So contoh jadi kita dapat dilihat Encik ada beberapa pekerja di sini. Macam mana Encik meletakkan kepercayaan Encik terhadap pekerja-pekerja Encik? Maksudnya sebelum mereka diambil untuk bekerja, apakah Encik akan lihat dahulu? Semua staff saya dari desi tu tak ada mana main di sini. Saya lagi ucapan je. Oh, daripada acting macam mana? Saya ajar dia saja. Oh. Ada je designer tapi kata basic je. Saya ajar ucapan je. Macam dia hanya tahu basic je. Saya ajar Sampailah dia boleh. sampai yang tu. Pernah tak ada atau ada tak pekerja yang memang tak tahu langsung? Ada. Adalah 2-3 orang yang main yang kosong ni. Tapi orang yang main kerja tu dia nak betul-betul nak kerja lah. Jadi saya betul-betul saya ajar ucapan je. Jadi saya tanya, Encik ni sebagai ketua dekat perniagaan ni, macam mana Encik uruskan, macam mana Encik arahkan pekerja Encik? Adakah Encik akan marah-marah ke, atau Encik akan bercakap daripada A hingga Z jika seseorang pekerja tu tak tahu buat benda tu, atau Encik pun macam Encik puas lah dekat orang lain supaya orang lain yang akan ajar dia ke? Saya akan meeting dengan staff lama. Saya akan push lah benda tu, akan benda tu bermula sekali lagi. Jadi pengambilan pekerja tu tidak dilihat, adakah melihat juga latar belakang pendidikan dia ataupun tidak? Tidak. Saya fikir kalau saya tu kalau dia minat, boleh. saya support dia. Pernah tak ada yang bekerja separuh jalan je? Ada juga. Pernah ada. Kerja hari ni esok cuti. Itu pun atas sebab Satu penat lah biasa. Assalamualaikum Encik, nama saya Leong. Leong Jila, boleh bagi saya Leong saja. Dan saya akan tanya soal yang berikutlah. Yang pertama sekali, Encik, saya nak tanya, apakah yang Encik akan lakukan kalau Encik terpaksa untuk nak mengulangikan taska lain? Maksudnya kalau ada satu situasi lah yang akan terpaksa Encik untuk nak buka lagi lebih kurang buka lagi cabangan. Adakah apa langkah yang akan dilakukan berbeza ke? Nak buka cabangan yang bagus dah ada. Tapi akan kekal step macam ni lah. Kekal step sebab yang ini berjaya kan? Betul-betul. Saya akan jaga step yang sama lah pada tim. Soalan yang berikut adalah, Encik rasa apakah ciri peribadi utama yang Encik lihat dalam diri itu paling penting untuk nak mencapai kejayaan usaha ini? Jujur lah. Kejujuran paling penting lah. Yang soalan ketiga tu, adakah Encik ada pandangan atau rancangan untuk nak dari segi usaha niaga? Contoh maksud Encik ada cadangan untuk bagi orang lain untuk nak buka niaga tak? Ada. Macam kalau staff saya, kalau kerja lama dah, saya ajar staff saya, kalau dia buka pecah, tak ada masalah. Terus saya takut dia pula. Mana semua staff saya, 8 orang staff saya ni, saya kira diri dia sampai dia belum kerja. Seterusnya, saya nak langsung berniaga. Soalan keempat ni, apakah strategi keluar Encik atau adakah anda tidak mempunyai?
Kalau jadi kita Encik nak keluar atau tak nak jadi ambil usaha untuk Encik ada plan nak keluarkan perniagaan ini atau tidak? Rasa ada ke ada, tapi saya rasa tidak komplit lagi untuk kami. Mungkin step by step tu ada lah. Macam ni tu ada, cuma tak sampai lagi gerak saya. Belum sampai masa Belum sampai lagi. Okey, soalan terakhir. Apakah nasihat Encik berdasarkan pengalaman Encik kepada student-student macam kita lah untuk start Bisnes kita fikir kita punya kita ni nak ubah diri kita ke, nak ubah family kita ke, kita ada target. Macam kita ada target. Macam kalau saya nak ubah diri saya lah. Ubah diri saya ni nak support ni, nak support adik-adik saya, nak tolong. Okay. Saya mana dari diri saya, kita kena start matlamat diri kita dengan dia. Contoh biasa besar, rumah besar, bini gua besar jalan. Contoh target, bila kita target kita usaha diri kena itu. Macam saya ni, saya nak kereta besar macam ni, ada target, apa tak target juga tak ambil. Cuma bisnes ni don't give up lah. Kalau kita lalu jatuh lupa tu, kita bangkit balik. Ada plan A, ada plan B. Lalu contoh plan A kita lalu jatuh. Yang plan A tu kita lalu jatuh dulu plan yang sama. Kita plan B lah. Don't give up lah. Ulang lagi sekali. Bangkit. Don't give up. Lalu sampai tahap saya nak buka perniagaan ni ke pagi lah pada nak customer, nak supplier. Dan ketika kalau saya cerita buat masalah pun awal sekali nak terima semua. Tapi don't give up lah. Terus sampai awal plan. Dapat di awal ni awal target. Step by step awal kena apa. Faham? Jelas. Faham. terima kasih kepada Encik untuk memberi Itu sajalah untuk Kembali lagi kepada saya. So, saya ada beberapa soalan personal sebelum kita akhirkan sesi temubual kita. Sedia kita maklum, Encik ada kata Encik ada cawangan di cawangan saya? Ni depan ni lah. Lepas ni dalam beberapa tahun akan datang, berapa Encik akan jangka berapa cawangan yang Encik akan buka lagi? Adakah masih kekal 2 cawangan atau tambah cawangan, beberapa cawangan ataupun di sekitar sini tak nak pergi sampai 2 negeri ke? Saya rasa mungkin dapat hak saya 2 cawangan ni lah. Cuma 2 cawangan ni saya yakin ikut bila sosial lah. Customer saya ada ramai, kita ni apa, cuma kita punya postage lah. Postage lah. Maksudnya Encik pun ada Shopee untuk order online lah. Dan apa pun kalau kita nak buka cawangan ni kita tak sempat jaga stok. Sini buka cukup, tanggung dulu. Okey. Soalan seterusnya, macam mana bonding Encik dengan pemilik Encik, dengan pemilik Encik lah, contoh dari segi kebajikan ke, ataupun Encik tahu dia ni susah jadi Encik tolong dia ke, ataupun setiap tahun Encik akan buat makan malam bersama dengan pemilik Encik? Kita buat makan, setiap hari kita buat makan dengan staff. Staff ni pergi makan mana? Contoh hotel perdana, dia makan mana. Lepas tu majikannya kalau contoh kita pastikan masalah peribadi baru, kita lalu dari segi baru kita tak ada masalah lah. Macam staff kita nak beranak, contoh kue ke dah kahwin, kita akan bagi RM500 untuk belanja. Kalau macam kalau hospital pula, kita siapa pula, kita sponsor. Ini kita dari segi kebajikan staff tu jaga. Tadi
salah itu. Tak kisah Lah. Okey. Soalan seterusnya, pernah tak Encik suatu ketika Encik buat kesilapan pada pekerja Encik, contoh marah sangat lah, kesilapan dia kecil je sebenarnya, tapi Encik termarah pula, macam tersilap tak lagi tu, sampai Encik macam fikir kenapa saya marah je ni, padahal salah dia kecil je. Bukan masa tu memberi sebuah motivasi dari Encik untuk berjaga-jaga sebagai berjaga di antara kuasa untuk bekerja ke. Ini ada. Kami ada secara kita pressure lah. Pressure dengan kerja apa, ada masalah dengan customer, benda kecil je, tapi benda tu dia staff dia boleh ubah. Dia dapat staff dia boleh ubah sikit, tapi dia tidak ubah. Jadi kita marah dia, kau kita marah-marah, tapi kita balik minta maaf lah. Cuma kita rujuk balik lah. Kaya kita kena lalu lah, minta maaf. Jadi silap pasal dia kata, benda kecil je. Dan semua manusia pun buat kesilapan kan. So, soalan terakhir, perniagaan Encik pun dah ada 2 cawangan. Adakah perniagaan ini akan diteruskan kepada anak-anak Encik ataupun sampai Encik saja? Encik rasa macam mana untuk jangka masa yang akan datang? InsyaAllah mungkin anak-anak pun. Anak-anak. Untuk uruskan perniagaan ni lah. Kalau di sini kami kita syah, cuma kalau ada nanti tahu apa data lah, itu dah harga gerancel lah. Mungkin ada tata dia bagi pinti seluruh Malaysia lah. Macam pinti ni kita dari segi umur saja pun, dari segi nanti cawaan apa ni akan generasi baru akan buka balik. Mana persaingan kaki kita ada. Jadi bagi saja bekal bagi siapa je untuk paper apa yang tinggi lah. Maintain sempit. Pernah tak sepanjang perniagaan ini dijalankan, pesaing tu terlalu ramai sampai Encik rasa mampu ke saya teruskan perniagaan ni? Sebab kita sedia maklum, kedai printing ni ramai je buat kan dekat bandar, walaupun di penyusul kampung pun memang ada. Jadi macam mana Encik nak kekalkan perniagaan itu dengan pesaing-pesaing yang banyak sekeliling Encik? Pesaing ni tak ada kan, semua macam saya tadi lah, saya jaga kualiti jujur je. Contoh kalau di Cyborg ni, dia ada harga mahal, ada harga murah. Kalau customer baca contoh 300, kita buat cara 300. Kalau customer dia tak payah, walaupun harga 300, lu produk kerana dari segi mudah cepat, kalau harga mahal sikit boleh okey. Kita kena jelaskan customer. Kalau kita yang harga 300 Cyborg, dari setahun lagi produk customer memang jumpa punta color. Kita yang awal-awal customer pun gitu lah. Jadi kita rujuk lagi customer. Tapi adakah customer setiap tahun akan bertambah? Bertambah juga lah. Dari segi dalam online pun ada. Online ada. Ada kali ni itu sahaja untuk soalan untuk subjek gelagat keutamaan. Terima kasih kepada Encik kerana berbagi video sama pada kami untuk siapkan laporan ini. Terima kasih.